Assalamualaikum. Selamat hari daripada Nur Pembai. Lewat sikit saya masa hari ni. So, sebenarnya dalam masa 2 hari ni saya melakukan simulasi lah. Sebab saya dah submit surat untuk pencen awal. So, saya kena bersedia lah. Paling cepat saya tahu daripada sekarang. Kalau lulus lah. Kalau tak lulus, kita lain cerita. But anyway, kita kena get prepared ourselves lah. So, simulasi 2 hari ni untuk tengok keperluan makanan, untuk lebih kurang lah tengok sama ada saya boleh masak daripada bahan-bahan yang ada kat laman, yang mana the end kita boleh penjimatan lah. Kalau boleh kita nak permaculture dia menghasilkan semua everything yang kita perlu untuk makan. Kekerapan makan saya rasa 1 kali sehari is the best. Bagi saya lah, edak lah, yang kanak-kanak tu janganlah pula kita buat begitu ya. Kita yang dah berlebihan lemak ni 1 kali dah cukup. Kita IF pagi dalam pukul 3 tu time ni kita makan, and that's it. Dan kita makan tu kita makan bagi puas sikit lah. Jangan banyak sangat nasi, tapi bagi puas, bagi satiety tu ya. So what we have here, ni saya koyak-koyak. Kalau ni ayam kampung, this gonna be ayam geprek. Yang ni memang pure, memang daripada laman. Sayur laman lah. Ada kacang botol, ada bunga telang pun ada, masuk je. Nampak biru sikit. Lepas tu yang ni ikan semalam agak murah ya. Selayang RM7 saja 1 kilo. Oh, RM8. So saya beli 2 kilo. Yang ni kalau tepi pantai, kalau nak pergi tangkap lah. Tapi saya tak dapat lah. Yang ni mangga, pemberian jiran, ada mudu dengan ikan rebus. And nanti kita akan ambil sedikit pucuk gajus lah untuk, ataupun pucuk ulam raja untuk buat ulam. So, simulasi lunch ni, ayam ni masih belum lagi ya. Belum produce by ourselves. Tapi di kampung adik saya menternak. So, saya ber-JV je dengan dia nanti. Saya confident sikit lah. So, insyaAllah get ourselves prepared. Saya pun tak plan nak seawal ini berpension ya. 5 tahun daripada tarikh yang saya plan lah. Tapi Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, dan saya rasa inilah yang terbaik untuk saya. Saya boleh fokus pada buat apa yang saya suka. Nur Pembai ni pun sebenarnya sepatutnya dah lama siap, tapi tak ready sebab saya tak ada masa dan tak ada kekuatan juga. So insyaAllah lah kalau kita dah start bercuti kan, kita boleh full fokus lah, energi dan juga fokus tumpuan. So selamat menikmati hidangan tengah hari yang biasa tapi dengan penuh kesyukuran.